Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairun man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Amma ba'd. Yang saya hormati pengurusan tertinggi MKM, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama dan selamanya kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadirat Allah Azza wa Jal, kerana pada tahun ini Allah masih lagi memilih kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Dan kita mohon juga kepada Allah Azza wa Jal supaya kita dapat meneruskan baki-baki Ramadan pada tahun ini sehingga ke penghujungnya, dan juga kita dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kerana kalau kita lihat berapa ramai di kalangan sahabat-sahabat kita di luar sana yang mengharapkan bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak, tetapi Allah menjemput mereka lebih awal. Ada yang pergi sehari sebelum Ramadan, ada yang pergi 1 ataupun 2 Ramadan. Jadi Alhamdulillah, sementara Allah memilih kita untuk terus berada, diberikan kesihatan yang baik dalam Ramadan pada kali ini, kita manfaatkan masa waktu amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana Ramadan ialah bulan yang mana Allah memberikan pahala sebanyak mungkin kepada hamba-hambanya. Tuan-tuan dan puan-puan saya kasih sekalian, sebelum saya memulakan tazkirah yang pertama kita pada hari ini, suka untuk saya berikan sedikit taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan program yang insya-Allah kita akan cuba rancang dan jalankan sepanjang bulan Ramadan kita pada tahun ini. Jadi seperti yang telah pun diwar-warkan di dalam poster, insya-Allah kita akan adakan tazkirah harian Ramadan. Dan tazkirah harian kita ini kita akan buat hanyalah pada hari Isnin sehingga hari Khamis sahaja. Hari Jumaat tak ada sebab jemaah lelaki semua nak pergi mendirikan solat Jumaat. Dan insya-Allah akan disampaikan oleh penceramah yang berbeza. Bukanlah orang yang sama. Setiap hari kita akan tukar. Dan juga kita ada Bilal kita yang akan melaungkan azan sebelum program bermula. Sebab program kita bermula 1:30, Zuhur pun 1:30. Jadi kita akan mulakan dengan azan Zuhur, yang telah pun kita berikan nama siapakah Bilal-Bilal yang terpilih untuk melaungkan azan. Kemudian kita mulakan dengan tazkirah ringkas, dan kita akan tutup dengan solat Zuhur berjemaah insya-Allah. Kemudian insya-Allah kita akan adakan juga program Qiyamul Lail dan Sahur. Qiyamul Lail dan Sahur insya-Allah kalau tidak ada sebarang perubahan kita akan adakan pada hari Jumaat malam ni. Jadi kita akan berqiyamul lail pada hari Sabtu ni. Anggaran kita lebih kurang ramai macam ni jugalah lelaki yang untuk hadir qiyamul lail nanti. Kemudian kita juga akan adakan program pack food. Kita edarkan sama ada makanan ataupun barang-barang keperluan. Dan jika diberikan rezeki, kita akan buat satu program charity to Patani lah, yang mana kita akan berikan borang untuk kita isi. Nak melihat berapa ramai yang nak sertai program ini supaya kita boleh sediakan bas. Itu di antara beberapa perancangan yang kita akan jalankan sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi sebarang perubahan masa dan waktu itu kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Baik, itu sekadar pemberitahuan awal berkaitan dengan program kita. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti yang semua sudah maklum, insya-Allah pada hari ini tazkirah yang akan saya kongsikan ialah berkaitan dengan Ramadan, bulan ketaatan, dan juga Ramadan, bulan tarbiyah. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza kanat awwalu lailatin min Ramadan suffidat asy-syayatin wa maradatul jin wa ghurlighatil abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab
Wa nada munadi ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarri aqsir. Walillahi mutaqa'a wa dhalika fi kulli lailatin. Hadis ini hadis Ibn Majah, martabatnya hasan. Maksud hadis ini ialah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila tiba malam pertama bulan Ramadan, syaitan-syaitan dan jin-jin yang jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satu pun pintunya yang terbuka. Pintu-pintu syurga dibuka, tidak ada satu pun pintunya yang tertutup. Lalu seorang penyeru berkata, ya baghiyal khairi aqbil, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, bersegeralah, yakni melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Wa ya baghiyal syarr aqsir, wahai yang mengharapkan keburukan, maka pada bulan ini berhentilah daripada melakukan keburukan. Allah Azza wa Jalla akan membebaskan hamba-hambanya daripada api neraka, dan perkara tersebut berlaku pada setiap bulan Ramadan. Alhamdulillah, daripada hadis ini dapat kita lihat bahawasanya apabila tiba sahaja bulan Ramadan Al-Mubarak, kalau kita lihat sebelum masuk Ramadan, di kalangan kita telah pun melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut Ramadan. Kerana di sana Ramadan kita katakan sebagai satu bulan ketaatan. Ramadan kita panggil juga sebagai bulan Al-Quran. Ramadan kita panggil juga sebagai bulan keampunan. Ramadan bulan tarbiyah jiwa. Kalau kita lihat kenapa Ramadan ini mempunyai banyak makna ataupun mempunyai banyak nama, madrasah Ramadan dan sebagainya, kalau kita lihat sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, apabila sesuatu perkara itu mempunyai banyaknya nama, contoh Ramadan, Allah namakan, walaupun kita panggil sebagai bulan Ramadan, bulan puasa, tapi kita sebut juga sebagai Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Kerana apa? Kerana pada bulan tersebut Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan Allah turunkan padanya Al-Quran. Allah sebut dalam surah yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allah turunkan Al-Quran pada malam yang diberkati. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Jadi sebabkan itulah kita panggil bahawasanya Ramadan ini sebagai bulan Al-Quran. Ada juga bulan maghfirah, bulan ghufran, bulan keampunan. Kerana apa? Kerana Ramadan ini dia mempunyai kehebatan, keagungan, keberkatan yang terdapat pada bulan itu. Disebabkan itulah Imam Nawawi sebut, apabila satu-satu perkara itu mempunyai banyak maksud ataupun nama, maka dia ada kehebatan. Sebagaimana kalau kita lihat Nabi SAW mempunyai banyak maksud ataupun mempunyai banyak nama, Mustafa, Al-Amin dan sebagainya, menunjukkan kehebatan insan yang paling mulia di atas muka bumi SAW. Apatah lagi Al-Khaliq, Allah Azza wa Jal mempunyai 99 nama, menunjukkan kehebatan dan keagungan. Jadi apabila kita membicarakan berkaitan dengan Ramadan, sudah pastilah kita faham bahawasanya apabila tiba saja Ramadan, sebagaimana ayat permulaan yang saya sebutkan tadi, maka diwajibkan kepada kita untuk berpuasa. Dan bila kita berpuasa, hendaklah kita secara asasnya kita faham berpuasa itu ialah menahan lapar dan dahaga. Dalam sebagian kitab fiqh menyebutkan tidak makan, tidak minum dan tidak melakukan hubungan suami isteri di siang hari di dalam bulan Ramadan. Tetapi adakah sepanjang kita berpuasa selama 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun ini, adakah kita hanya sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja? Kalaulah kita berpuasa sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja, maka tidak ada bezalah Ramadan kita, puasa kita dengan puasa anak-anak yang kecil. Kerana anak-anak yang kecil, mereka ketika mana mereka mempelajari puasa, apa yang terkeluar daripada mulut mereka? Lapar, dahaga, penat. Anak-anak kita balik sekolah minta apa? Air lah. Tapi kita kata sabar Sat, tunggu dulu.
dah pukul 5 dah ni, tidur sekejap, bangun pukul 6.30, tunggu sikit lagi sampailah masuknya berpuasa. Sebab itu kalau kita lihat perkataan as-siyam yang Allah Azza wa Jalla gunakan dalam Al-Quran yang merujuk kepada berpuasa, sebenarnya dia ada dua perkataan yang berbeza. Kalau kita teliti dalam Al-Quran, satu, ada ketika Allah menggunakan perkataan siyam, sebagaimana ayat tadilah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Dalam surah yang lain Allah juga menggunakan perkataan saum. Jadi kalau kita lihat siyam dengan saum ini, dia masdar, kata terbitan daripada perkataan sama yasumus siyam ataupun sama yasumus saum. Kalau kita lihat, dia tidak ada perbezaan makna. Tetapi kenapa Allah menggunakan dua perkataan yang berbeza ini di dalam Al-Quran? Ayat tadi menceritakan tentang kefarduan puasa. Kalau kita lihat ayat ya ayyuhallazina amanu, semua faham. Ayat ini menceritakan tentang kewajipan berpuasa. Tetapi satu lagi ayat yang Allah rakamkan dalam surah Maryam, Allah sebut apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya. Allah gunakan perkataan saum. Jadi bila melihat kepada ayat tersebut, maksud dia apa? Ayat ini ialah menceritakan bagaimana Maryam alaihissalam, Allah uji dia dengan Allah tiupkan roh kepadanya anak. Maknanya Maryam alaihissalam tak berkahwin, tetapi dia boleh mengandung dan melahirkan anak. Sekarang ni kalau kita lihat, kita panggil mustahil perkara itu berlaku. Bagaimana orang yang belum berkahwin ataupun yang belum melakukan hubungan suami isteri, seseorang perempuan itu dia boleh melahirkan, mengandung ataupun melahirkan anak. Sebab tu ayat sebelum tu, apa kata Maryam? Walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Sedangkan aku ni tak lagi disentuh oleh mana-mana lelaki. Maksudnya tak lagi buat hubungan suami isteri. Walam aku baghiya, dan aku bukanlah seorang perempuan yang jahat. Maksudnya bukanlah pelacur dan sebagainya. Tetapi ujian yang Allah berikan kepada Maryam pada ketika itu apa dia? Allah tiupkan roh anak pada dalam perut dia. Maryam alaihissalam seorang wanita yang hebat, seorang wanita yang salihah, daripada keluarga yang baik. Ayahnya baik, maknya baik. Kira keluarga kita boleh sebut mungkin keluarga daripada ustaz-ustazah lah contohnya. Jadi bila peristiwa ini berlaku kepada Maryam, apa yang dia hadapi? Dia menerima satu tuhmahan masyarakat setempat pada ketika itu. Umpamanya beginilah, apa ni Maryam, kau ni seorang yang baik, anak yang baik, tapi kenapa boleh buat perbuatan yang terkutuk ini? Atau kita kata macam umpamanya menconteng arang di muka keluarga lah, kan? Kalau rasa nak anak, kahwin lah. Jadi Maryam alaihissalam dia tak boleh terima benda ni. Orang tohmah dia macam-macam, sehingga menyebabkan dia berasa sangat sedih. Dan fitrah manusia, bila dia sedih, mungkin zaman tu tak ada lagi perkataan anxiety, tak ada lagi perkataan stres dan sebagainya, kan? Anxiety ni mungkin perkataan baru timbul. Mungkin dia anxiety, dia sedih dan sebagainya, sehingga menyebabkan manusia kalaulah dia sedih, dia tak akan makan. Tak makan, tak minum. Tu orang kata mandi tak basah, tidur tak lena, makan tak kenyang. Sebab dalam pemikiran hanya memikirkan masalah ni. Bagaimana nak berharapan dengan manusia yang berkatakan kepada benda yang sama. Akhirnya Allah Azza wa Jalla dia faham tentang hamba dia. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Allah kata fakuli washrabi. Wahai Maryam, makan, minum. Wa qarri aina, tenang. Maksudnya apa? Allah berikan jalan solusi kepada dia. Nanti saya nak kaitkan dengan perkataan puasa tu nanti. Fa imma tarayinna minal bashari ahadan faquli inni nadhartu lirrahmani sawma. Sekiranya engkau bertemu dengan mana-mana orang, tarayinna minal bashar, jumpa mana-mana orang lepas ni, kan? Faquli, katakan kepada mereka, inni nadhartu lirrahmani sawma. Aku bernazar dengan Tuhanku untuk berpuasa.
Tadi permulaan ayat Allah sebut fakuli washrabi, makan dan minum. Tapi di pertengahan ayat Allah sebut inni nadartu lirrahmani sawma, sesungguhnya aku bernazar dengan Tuhanku untuk berpuasa. Inni nadartu lirrahmani sawma walan ukallimal yawma insiya, dan aku tidak akan bercakap dengan mana-mana manusia pada hari ini. Daripada ayat ini kita faham bahawasanya perkataan saum ataupun perkataan puasa yang Allah gunakan dalam surah Maryam ini merujuk kepada puasa menjaga lisan. Sebab itulah berpuasa, kalau saya boleh relatekan daripada ayat suratul Baqarah menceritakan tentang kefarduan puasa, dan surah Maryam ini kalau kita mergekan dan kita gabungkan, bahawasanya kita faham puasa ini bukanlah sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata, tetapi dalam bulan Ramadan ini juga ialah bulan di mana kita kena menjaga lisan, kena menjaga tutur kata. Kalaulah sebelum ini contoh kita mungkin suka sangat mengumpat orang. Jadi bila masuk bulan Ramadan, kita kena berubah supaya kita tidak mengata orang. Kalaulah bulan Ramadan sebelum ni kita suka sangat mengadu domba contoh. Jadi bila masuk bulan Ramadan, kita kena jaga lisan. Sebab itulah puasa yang baik ialah seseorang itu bukan sekadar menahan lapar dan dahaga semata-mata, tetapi juga dia banyak menjaga lisan. Sebab itu kalau kita lihat dalam satu hadis, Nabi pernah sebut, man lam yada' qawladh-dhur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amahu wa syarabahu. Nabi sebut barang sesiapa yang tidak meninggalkan qawladh-dhur. Qawladh-dhur ni maksudnya kata-kata yang buruk, kata-kata yang tak baik lah. Tak kisahlah mengumpat ke, mencarut ke, maki hamun ke dan sebagainya. Apabila termasuk dalam kata-kata qawladh-dhur, kata-kata yang buruk, wal amala bihi, dan beramal dengan kata-kata buruk tersebut, Nabi sebut falaisa lillahi hajatun, maka Allah Azza wa Jalla tidak berharap pun kepada seseorang itu yang ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, yang meninggalkan makannya dan minumnya. Maksudnya dalam tempoh dia berpuasa tetapi dia masih lagi tidak meninggalkan kata-kata buruk dan juga perbuatan-perbuatan buruk, maka Allah tidak pun berhajat kepada puasanya itu. Maksudnya apa kalau Allah tidak berhajat kepada puasa kita? Wa'alaikumsalam. Maknanya takut termasuk dalam kategori orang yang berpuasa secara sia-sia. Sebab itulah kita katakan bahawasanya Ramadan ini satu bulan ketaatan. Ketaatan ni kita faham di mana kita semua digalakkan untuk memperbanyakkan. Sebab itulah kalau kita dengar mana-mana tazkirah Ramadan pun, mereka bukan sebut Ramadan bulan membaca Al-Quran, Ramadan solat sunat, tetapi apa mereka akan sebut? Para asatizah kita akan sebut Ramadan kita akan memperbanyakkan membaca Al-Quran, al-ikthar. Ramadan bulan kita memperbanyakkan salat sunat. Ramadan bulan kita memperbanyakkan sedekah. Itulah yang membezakan antara kita bulan Ramadan dengan bulan selain Ramadan. Kalau selain Ramadan, mungkin kita paling kurang kita baca Al-Quran satu hari satu muka surat, paling kurang. Tapi bila Ramadan, kita kena ada peningkatan. Tanda kita taat kepada Allah Azza wa Jalla. So, paling kurang double, 2 muka surat. Kalau sebelum ni mungkin kita baca 2 muka surat, masuk Ramadan 4 muka surat. Kalau kita konsisten untuk 5 waktu 4 muka surat, maka dalam tempoh sebulan Ramadan itu kita boleh menghabiskan satu Al-Quran. Sama juga, mungkin sebelum Ramadan kita mungkin tak biasa qiyam, tak biasa, betul. Tapi bila bulan Ramadan, kita bangun awal sikit sahur. Subuh 6 suku, kita bangun 5.30. Paling leceh, paling lekeh 2 rakaat. Jadilah. Kan? Mungkin bulan-bulan sebelum Ramadan kita mungkin tak sempat, ataupun kita tak ada masa, kita penat, ataupun kita jarang nak bangun qiyam. Tapi bila masuk Ramadan, kan, ibu-ibu, ayah dan sebagainya, kita bangun sebelum kita nak sahur sekejap tu,
paling kurang 2 rakaat kita solat. Masuk pula minggu yang kedua Ramadan, 4 rakaat. Contoh, ni kata peningkatan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Masuk fasa yang ketiga Ramadan, 10 terakhir tu 6 rakaat paling kurang. Maksudnya kita ada peningkatan dari segi melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam hadis ni menceritakan, bila tiba Ramadan, syaitan, jin, semua ni akan diikat, akan dibelenggu. Sebab itulah kadang-kadang ada perbincangan di kalangan ulama. Dalam hadis ni menyatakan bahawasanya maradatul jin, maksud syaitan dan jin yang jahat yang dibelenggu. Kita panggil yang otak-otak lah, tapi kalau yang perebek-perebek ni mungkin dilepaskan lagi. Sebab tu kadang-kadang orang tanya, kenapa Ramadan ni masih tak boleh kita nak berubah lagi perangai? Mungkin ada 2 faktor. Faktor pertama, dia melibatkan dengan hawa nafsu. Faktor yang kedua, dia kalah dengan syaitan-syaitan yang perebek-perebek yang masih ada ni lagi. Sebab 11 bulan yang sebelum ini kita tidak mengengkang hawa nafsu kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Jadi bila masuk bulan Ramadan, mungkin ada sedikit kesukaran untuk kita nak berubah 180 darjah. Contohlah kan, mustahil bagi manusia, melainkan kalau dia bermula secara fasa dan berperingkat, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit dia berubah. Jadi sebab itulah sebenarnya bila kita masuk Ramadan, kita kena ada satu tekad, satu keazaman untuk menjadi perubahan dalam diri. Dan pastikan bahawasanya perubahan itu bukanlah sekadar dalam Ramadan sahaja, lepas Ramadan kembali kepada asal. Tidaklah maksudnya. Dia menjadi pemangkin dan semangat kepada kita. Sebab tu contoh, orang yang mungkin sebelum ni kan, dia tidak melazimi solat fardu. Solat fardu dia mungkin tunggang langgang. Jadi mungkin dia kata, insya-Allah kot Ramadan kali ini aku nak memperbaiki solat fardu. Maksudnya tak mau tinggallah solat fardu. Mungkin orang sebelum ni dia mungkin tak biasa untuk solat berjemaah, lebih-lebih lagi subuh. Ini mungkin saranan untuk diri saya dan tuan-tuan lah, lelaki-lelaki ni kan. Alang-alang kita dah bangun sahur ni kan, kita dah bangun sahur 5.30, lepas kita sahur tu jangan kita tidur, siap pergi semayang subuh di masjid. Ini je peluang yang kita ada. Mungkin bulan-bulan lain kadang-kadang kita terlajak bangun, kadang-kadang bangun pukul 6.30 dah habis subuh dah kan. Tapi masa ni lah untuk kita mempelajari ataupun mendidik diri kita supaya kita boleh lazimi solat subuh berjemaah. Bulan Ramadan ni je biasanya kalau kita nak ajar anak-anak dan sebagainya. Sebab alang-alang dah bangun untuk bersahur tu, jangan tidur lagi, siap-siap kita pergi semayang subuh. Zuhur asar tu ikutlah waktu kan. Kemudian isyak pula sekali. Paling-paling kita dapat subuh dan juga isyak dalam bulan Ramadan ini. Kerana apa? Ia merujukkan kepada bulan ketaatan dan juga bulan tarbiyah. Kenapa dinamakan sebagai bulan tarbiyah? Kerana tarbiyah ni maksud dia ialah mendidik. Mendidik hawa nafsu, mendidik jiwa kita, mendidik akhlak kita, mendidik keluarga kita untuk sentiasa melakukan perkara-perkara yang baik. Sebab tu saya suka pada perkataan tadi, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin melakukan ketaatan tadi, seruan tadi kan, wahai orang yang mengharapkan kebaikan, gitulah kan. Maka bersegeralah, aqbil, maka bersegeralah untuk kita melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Sebab dalam bulan inilah kalau kita lihat Nabi sebut fa innahu li wa ana ajzi bih, kerana orang itu berpuasa untuk aku dan aku yang boleh berikan pahala kepadanya. Sebab itulah Ramadan bulan yang mana pahala, saya boleh sebut ialah pahalanya unlimited. Kita tak tahu berapa gandaan yang Allah nak berikan kepada kita. Walaupun mungkin disebut 70 kali ganda, tetapi untuk saum ataupun untuk berpuasa ini boleh lebih daripada itu. Allah nak bagi sebanyak mungkin kepada hamba-Nya, boleh. Walaupun mungkin hamba itu hanya memberikan sebiji tamar dan segelas air sahaja kepada orang yang berbuka puasa, tetapi pahalanya sangat tinggi dan besar di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Allah sebut juga, Nabi sebut juga dalam hadis ini, segala pintu syurga itu dibuka, segala pintu neraka itu ditutup, menggambarkan apanya? Rahmat Allah Azza wa Jal, kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Nak bagi tahu supaya tolong untuk laksanakan ketaatan, kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan baca Al-Quran, banyakkan berzikir, banyakkan berselawat, banyakkan salat sunat, banyakkan bersedekah, banyakkan mentadabbur Al-Quran dan sebagainya. Dan prestasi Ramadan yang kita laksanakan daripada mula sehinggalah akhir Ramadan mestilah meningkat. Kita tak mau jadi seperti sebelum-sebelum ini. Mungkin di awal Ramadan kita semangat, di pertengahan naik sikit, kemudian di fasa yang terakhir ataupun di selekoh yang terakhir Ramadan kita telah pun tersungkur kerana menyibukkan diri kita dengan Syawal. Bukan salah untuk persiapan raya, tetapi apabila kita masuk nanti di 10 akhir nanti, itulah kemuncak di mana kita kena melihat semula adakah kita nak mensia-siakan 10 akhir nanti ataupun kita nak kekal berada dalam keadaan yang selesa dengan kita membuat persiapan raya sehingga kita terlepas kelebihan-kelebihan yang ada di hujung bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, tazkirah ini tidaklah melainkan memberi peringatan kepada saya dan kepada kita semua agar sepanjang kita berada dalam bulan Ramadan ini, kita tidak mensia-siakan segala amalan-amalan kita, kita tidak mensia-siakan segala perbuatan kita. Sebabnya dalam Ramadan sahajalah untuk kita menggali, mencari sebanyak mungkin pahala untuk kita bawa bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Dan saya sebutkan tadi, mudah-mudahan Ramadan kita pada kali ini ialah Ramadan yang terbaik daripada yang sebelum-sebelum ini. Sebab tidak ada pun orang yang boleh menjaminkan diri dia untuk bertemu dengan Ramadan yang akan datang, walaupun usianya masih muda. Adatnya mungkin boleh masuk umur 31, insya-Allah tahun depan 32, 33 dan sebagainya. Adatnya mungkin boleh, tetapi dari segi yakinnya wallahu a'lam. Jadi sebab itulah bila kita berpeluang berada dalam bulan Ramadan ini, kita kena sentiasa melakukan kebaikan, berlumba, fastabiqul khairat. Kita lumbalah apa sahaja kebaikan yang kita boleh buat untuk menggandakan pahala kita sebagai bekalan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi saya rasa sekadar itu sahaja tazkirah saya pada hari ini. InsyaAllah lepas ni kita akan solat zuhur berjemaah. Mana yang baik itu datang daripada Allah Azza wa Jalla, salah dan silap itu datang daripada saya. Jadi insyaAllah kita akan teruskan program tazkirah kita pada hari-hari yang lain dengan para penceramah yang pelbagai. Jadi kita sudahi dengan tasbih kafarah dan juga suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.